Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nakiuddin bin Azmi bersama ahli kumpulan saya iaitu Farid Daniel bin Rosdi dan Muhammad Zafran bin Hasbullah. Hari ini saya akan memperkenalkan projek tahun akhir saya iaitu Smoke Detector as a Fan with IoT. Tujuan projek kami adalah untuk mengendalikan sistem yang lebih efisien dan pintar. Sistem kami ini akan mengendalikan asap, gas beracun dan haba dan disedut keluar di dalam ruangan bilik. Kenyataan masalah bagi projek kami pula adalah tiada alat yang spesifik untuk penggunaan asap, haba dan gas beracun di dalam ruangan rumah. Yang kedua adalah untuk mengurangkan operasi tenaga berterusan pada projek ini. Projek kami telah mencapai 3 objektif iaitu yang pertama, mereka bentuk Smoke Detector as a Fan with IoT. Yang kedua, membangunkan projek Smoke Detector as a Fan with IoT. Yang ketiga, menganalisis data projek Smoke Detector as a Fan with IoT. Sistem kami ini menggunakan Arduino Uno dan 3 sensor iaitu sensor gas beracun, sensor haba dan sensor asap. Sensor akan mengesan kehadiran gas beracun dan kemudian kipas akan berfungsi untuk menyedot keluar gas beracun itu sehingga mencapai yang ditetapkan. Kami telah memasang ducting di setiap ruangan yang dibina supaya gas beracun, haba dan asap boleh disedut keluar oleh exhaust fan apabila berfungsi. Kami telah memasang 3 sensor di setiap ruangan yang telah dibina. Yang pertama, sensor MQ7 untuk mengesan kehadiran asap. Yang kedua, MQ135 mengesan kehadiran gas. Yang kedua, MQ2 mengesan kehadiran haba. Setiap sensor boleh dikawal menggunakan Arduino IDE dan ditetapkan mengikut bacaan keadaan semasa dan kipas akan berfungsi.